Okay, selamat pagi, salam sejahtera dan salam bersama Haigo. Nama saya Edmund daripada Kuala Lumpur. Hari ini kita nak memperkenalkan satu-satunya platform yang pertama seumpamanya di dunia. Mendefinisikan semula nilai perkongsian. Ini yang sangat-sangat beza. Tapi sebelum ni, syarikat lain dia ada satu bonus saja. Tetapi sekarang kita Haigo Global mempunyai 4 dividen. 4 dividen. Apakah dividen tersebut nanti kita akan dengar. Okey, dengar sampai akhir kita akan bagikan maklumat yang terkini daripada Haigo Global. Ha. Okey, Haigo telah mempunyai lesen AGL. Walaupun Haigo Global adalah sebuah platform private e-commerce, tetapi kita memohon juga lesen AGL. Dan sebelum kita menceburi sesuatu ataupun sesebuah syarikat, 4 perkara penting yang kita kena tengok dalam sistem ini. Okey, nombor 1, kita tengok tentang syarikat, latar belakang syarikat, perkembangan syarikat dan masa depan syarikat. Dan syarikat Haigo Global adalah satu syarikat yang kukuh, yang mempunyai pasaran trilion dolar, dan juga ini adalah masa yang tepat. Jadi kita baru saja celebrate ataupun merayakan ulang tahun yang kedua Haigo Global. Jadi lepas tu kita mempunyai produk yang sangat-sangat menakjubkan, produk life science yang boleh reverse aging 8.5 tahun hingga 34 tahun, dan juga kita mempunyai ribuan testimoni. Jadi kita ada Zoom meeting dalam bahasa Cina, bahasa Mandarin, daripada China. Dia 8 pagi dan 8 malam. Setiap hari penuh, 2,000 penuh. Jadi setiap malam dia ada preview juga dalam bahasa Cina, dan juga mempunyai testimoni yang berlainan setiap hari. Jadi kita juga mempunyai modal bisnes yang berlainan daripada yang lain. Ekosistem dia ada 4 dividen, dan juga kita menawarkan dividen ataupun bonus yang sangat menarik. Dan juga kita mempunyai pasukan dan sistem yang sudah tersedia dan terbukti sudah berjaya. Okey, kita mempunyai keahlian lebih kurang yang aktif sekarang, pada masa sekarang adalah lebih kurang 700,000 ahli, pendaftaran lebih kurang 1.8 juta, dan kita mempunyai sistem latihan yang tersusun untuk online dan offline. Ini adalah Haigo Management Team diketuai oleh Madam Angela Liu, CEO dan Chairman. Seorang wanita yang sangat hebat dan bijaksana, dan saintis diketuai oleh Dr. Liu. Saintis, dia sekarang mempunyai 6 orang saintis, dan marketing diketuai oleh Mr. Wei kita. Dan kita ni adalah pakar-pakar saintis yang tersohor di dunia. Jadi kita ada semua dalam Haigo Global ini. Dan visi dan misi Haigo, nombor 1 adalah menjadi platform kesihatan dan juga kesejahteraan sebertaraf dunia sebagai peneraju trend revolusi kesihatan manusia secara total melalui DNA sel. Kita adalah pace setter. Kita adalah pace setter dan juga trend setter. Kita adalah peneraju yang utama, yang pertama. Okey, lepas tu kita mempunyai peluang untuk usahawan-usahawan untuk
mengubah hidup mereka dan juga berjaya untuk mendapatkan kebebasan kewangan untuk selama-lamanya. Dan ini adalah 5 ketakutan manusia. Manusia ni takut apa? Takut jadi tua, takut mati, takut kemiskinan, takut jatuh sakit, takut jadi hodoh dan sebagainya. Tetapi semua ini tiada masalah sebab apa? Solusi dia ada di kita punya High Go Global sini. Jadi kita akan cerita lebih lanjut tentang ini. Okey, 5 trust fungsi utama NAD+. Okey, untuk memperbaiki DNA, menjaga tenaga, mengaktifkan gen panjang umur. Yang ini yang paling utama. Meningkatkan metabolisme dan juga menguatkan antioksidan. Ini yang utama. Dan kita ini punya NAD+ sebenarnya apa kegunaan dia selepas ini? Kita tengok. NAD+ sebenarnya dalam badan kita, dia sudah ada daripada bayi kita sudah ada NAD+. Dan fungsi-fungsi NAD+ ini untuk memperbaiki dan mengaktifkan sel dan melambatkan proses penuaan. Jadi dalam badan kita ditengok setiap 20 tahun kita punya NAD+ berkurangan 50%. Okey. Menurun setiap 20 tahun turun 50%. Jadi dalam masa nanti kita tengok satu slide lagi. Jadi apabila kita punya NAD+ berturun, tenaga akan menurun, metabolisme menjadi perlahan, proses pemulihan menjadi lambat dan ini adalah sangat-sangat ketara. Jadi tengok manusia sekian hari sekian menua. Jadi kita punya umur semakin hari semakin meningkat, kita punya NAD+ pun berkurangan. Okay, kita tengok kita punya NAD+. Okay, sebenarnya NAD+ ini sudah ditemui pada tahun 1904 oleh saintis-saintis Nobel Prize ini. Sebenarnya sudah ditemui lama dah. Dan kajian yang terbaru daripada tahun 2016 hingga tahun 2018 oleh Dr. David Sinclair adalah memperkenalkan satu produk yang dinamakan NMN. NMN ini boleh reverse aging maksimum 6.5%. 6.5 tahun, 6.5 tahun saja. Dan beliau punya produk ini sangat-sangat terkenal. Ramai-ramai jutawan dunia yang terkenal, yang popular seperti orang kaya Lee Ka-shing, Warren Buffett, semua mengambil produk ini. Dan setiap tahun dia punya sales 40 trilion dolar. 40 trilion dolar setahun sales dia. Dan sudah produk dia sudah melebihi ni 12 hingga 15 tahun dalam pasaran. Setiap tahun mempunyai sales yang sangat-sangat tinggi. Dan kita tengok AKG kita. AKG kita punya flagship produk, teknologi sains hayat mampu memanjangkan jangka hayat manusia. Yang satu kita buat untuk lelaki dan satu untuk wanita. Jadi dia asingkan kedua-duanya. Sebagai gen manusia ni, dia berbeza lelaki dan wanita. Dan apa itu AKG? Kita tengok fungsi yang utama AKG untuk menyokong dan membaiki dan regenerasi sel dan juga kesan untuk anti penuaan, menguatkan sistem imun dan juga meningkatkan kesihatan tulang. Ini utama fungsi-fungsi utama GNAKG. Kita tengok kita punya keberkesanan kita punya GNAKG.
Dalam 3 minit saja, bila kita makan kita punya GNAKG kita daripada HIGO, 3 minit sudah masuk ke dalam darah. 15 minit sudah masuk dalam sel dan 30 minit sudah menghasilkan NAD+. Itulah teknologi kehebatan daripada HIGO GNAKG kita. Jadi dia boleh diserap dengan cepat dan melepasi sehingga 95% tenaga ke dalam sel sebagai zarah kecil yang dibawa ke dalam sel untuk memanjangkan jangka hayat telomere, memperbaiki sel DNA dan juga memberi tenaga sel yang aktif. Jadi dalam AKG dan juga bahan AKG dan NAD+ ini, bila umur kita 20, dia sudah tinggal 50%. Umur 40 sudah tinggal 25%. Umur 60 tinggal 12.5%. Umur 80 sudah tinggal 6.25%. Dan umur 100 tahun, kita sudah tinggal 3.12%. Jadi, apa kelebihan NAD+ ini? Okey, kita tengok berapa pentingnya NAD+. Kalau kita manusia tak ada oksigen, 2-3 minit masih boleh hidup lagi. Kalau kita punya badan tak ada oksigen, tak ada NAD+, dalam 30 saat kita akan mati. Begitu pentingnya NAD+ dalam badan kita. Dan kita punya AKG adalah fungsi utama untuk mengaktifkan sel dan juga menambahkan kita punya NAD+. Jadi ini sangat-sangat penting. Jadi ingat, kalau tak ada oksigen 2-3 minit masih boleh hidup. Kalau kita tak ada NAD+, 30 saat akan mati. Ingat tu. Jadi kita punya GNAKG mempunyai banyak keiktirafan daripada US, daripada GMP, FDA, NSF dan juga SES daripada Singapura. Dan kita juga ada tersenarai dalam NIH. Ini yang sangat-sangat penting. Memang kuranglah ataupun jarang ada syarikat-syarikat private e-commerce punya produk ada dalam sini dan you boleh check. Syarikat-syarikat terkenal pun tak ada sini. Tapi HIGO GNAKG ada tersenarai dalam NIH kita. Dan ini adalah perkembangan nutrients sehingga ke hari ini. Daripada generasi pertama, asas dan nutrien asal daripada sebut nutrisi, protein. Generasi yang kedua, nutrien fungsional, vitamin, suplemen, kalsium. Generasi yang ketiga, nutrients anti penuaan, asid lemak, asid amino. Dan NMN adalah generasi yang keempat. Dan generasi yang kelima adalah kita punya GNAKG kita. Dan kita juga mempunyai gene cell. Gene cell ini sebenarnya untuk dia makan sel-sel yang rosak dan juga memulihkan sel-sel yang tidur. Dan dia bukan untuk, sebenarnya dia bukan untuk yang kanser saja. Tapi yang tak ada kanser dia pun boleh makan juga. Tapi yang ada kanser dia makan ini sangat-sangat mujarab untuk kanser yang ada. Dan juga kita akan keluarkan dalam tahun ini ataupun awal tahun depan Gem Brain kita. Ini untuk kecerdasan otak supaya kita punya ingatan tidak pudar dan juga mencegah penyakit Alzheimer. Dan tiga, kita mempunyai hormon. Hormon ini untuk tenaga batin kita dan juga emosi dan juga prestasi olahraga dan juga untuk kekuatan tenaga. Kita ada untuk wanita punya dan juga untuk lelaki punya. Ini adalah dalam sebut. Dan data teknikal klinikal yang sudah membuat kajian ke 1,247 orang
bukan tikus putih tetapi adalah manusia. Kita semua punya clinical test adalah kepada manusia. Jadi ketidakselesaan prostat bertambah baik. Ada ramai yang sudah ambil malam pertama saja ambil GNAKG, dia sudah tidak perlu bangun untuk buang air kecil. Kalau tidak setiap malam 2-3 kali dia kena bangun kan. Tapi selepas dia ambil GNAKG, dia tidur sampai pagi, tak perlu bangun untuk buang air kecil. Juga fungsi seksual dan kualiti hidup bertambah 89%. Tenaga dan daya tahan meningkat 92%. Tahap kepuasan kesihatan keseluruhan meningkat 95%. Dan juga untuk wanita pula, kelembapan kulit meningkat 42%. Ini memang untuk yang wanita yang nak cantik, nak cepat kulit jadi halus, dia kena ambil hormon ini. Jadi kualiti tidur bertambah 52%. Memang tidur lena. Ketidakseimbangan hormon menunjuk ke penambahbaikan sebanyak 68%. Kestabilan emosi meningkat sebanyak 71%. Jadi selepas ini dia sangat keluarga, sangat harmoni selepas ambil produk ini. Dan 21 hari akan nampak kesan yang sangat-sangat hebat daripada produk ini. Kalau belum cuba, kena cuba. Jadi kita mempunyai GNAKG kita, gene cell, hormon dan juga gene brain akan datang. Inilah produk-produk hebat kita. Dan Haigo sudah masuki tahun yang kedua. Kita baru buat ini pelancaran besar-besaran serentak di 7 buah negara ataupun 7 pejabat di seluruh dunia, daripada Jepun, Vietnam, Macau Training Office, Training Center, Canada Branch, USA punya kilang yang kedua di US, di LA. Ini adalah perkembangan terbaru sempena ulang tahun yang kedua Haigo. Jadi kita akan tengok, ni kita tengok sekejap, tengok video daripada Macau. Ni pelancaran Macau, di Macau. Ini Lady Boss yang di sana. Ni Lady Boss. Dia sudah turun 10 kg. Dan kita juga ada di Vietnam. Kita punya Mr. To adalah 002 di Vietnam. Dia yang bawa produk ini ke Vietnam. Tôi đã cải thiện được về sức khỏe và đồng thời là trẻ hóa hơn rất nhiều so với độ tuổi của tôi. Và ngày hôm nay thì Haigo tổ chức cái sự kiện tại khách sạn Marriott, là một cái khách sạn 5 sao và một cái sự kiện khai trương nhưng mà vô cùng hoành tráng. Và đội nhóm của chúng tôi sẽ phấn đấu nỗ lực để sự kiện lần sau sẽ có hàng nghìn người tham dự sự kiện. Xin cảm ơn. Leader yang paling tua di Vietnam, umur 90 tahun. Có những người nhờ Haigo mà cải thiện được cuộc sống từ vật chất đến tinh thần.
Ni Mr. Chu yang bawa masuk ke Vietnam. Tất cả chúng ta đoàn kết biết ơn và không bao giờ bỏ cuộc thì tài sản đó sẽ trở thành di sản tốt đẹp nhất mà chúng ta để lại cho cuộc đời. Tôi tin tưởng sâu sắc vào điều này. Văn phòng đại diện Hai Câu Việt Nam 48 Hà Nội, chúng ta Ini adalah kilang yang kedua Hygo di LA, Los Angeles, USA. Kita tengok video pelancaran 10 hari bulan Ogos. 志愿采购，行稳致远，基业长青。谢谢，Thank you。Translate in English. Good evening, everyone again. Tengok, di US tak ramai lagi. Jadi kita punya peluang sangat hebat. Kita boleh taja orang Masaleh. Ini adalah pejabat pertama Hygo di China, Chongqing. Nama tempat tu Chongqing. Dia macam financial center. Office dia sangat cantik. Dan juga kita akan bina satu kilang. Kilang 25,000 kaki persegi. Kilang ini. Sangat-sangat besar. Ini kilang yang ketiga Hygo di China. Often the love hangover. Every day you've been sticking around. Wishing that I could hold you, but I'm thinking you turn me down. Lord, I swear I'm shaking. My time don't want you, baby. This song text I'm feeling. Dan berita baik, Hygo telah membawa masuk berapa profesional, maksud dia marketing manager yang ini nombor 1 di China, iaitu CEO Atomy daripada China. Dia sudah masuk ke Hygo sini. Jadi kita nak ada satu perubahan untuk market yang lagi hebat di China. Sekarang lebih kurang 85% pasaran Hygo adalah di China. Dan ini adalah kilang Hygo di LA, USA. Kita tengok sekejap. Di mana satu hari dia boleh menghasilkan 40,000 biji GNAKG.
Semua pakai robotik, robotik. Ini bilik sains kajian. Sinilah hasilnya daripada 这个工厂是属于DRGV 这个龙资本的这个投资的吧？对，我们其中一个股东，也不算是全股东，但是其中是一个股东。就是龙资本 DRGV 是其中的一个 DRGV 我知道，DRGV 就是其中的一个股东。对，没错。OK。Ini pula pejabat di Jepun. Kita beli satu bangunan ini 4.5 juta US dollar di Jepun. Dan kita juga ada beli banglo. Tapi sesiapa leader yang nak buat pasaran di Jepun boleh tinggal dekat banglo Haigo. Semua percuma saja. Tak perlu bayar. Ini pejabat di Kanada. Ini adalah 4 dividen utama dan tidak pernah ditawarkan oleh mana-mana syarikat di dunia ini. Nombor 1 adalah dividen hayat. Produk kita adalah life science product yang tak ada tandingan. Nombor 1 kita ada referral bonus. Nanti itu saya akan sebut kemudian dekat marketing plan. Jadi di sini kita mempunyai bonus dan juga dividen yang sangat-sangat lumayan di sini. Nombor 2 adalah dividen pembayaran, payment gateway system kita. Jadi Haigo mempunyai lesen pembangkang. Maksud dia punya parent company mempunyai lesen pembangkang. Jadi dia akan bekalkan kita satu debit card. Mungkin akhir tahun ataupun awal tahun depan. Ataupun setiap bonus yang kita dapat, setiap hari ataupun setiap minggu yang kita dapat punya bonus akan masuk dalam kad tersebut. Dan kalau kita punya grup kumpulan kita, rakan niaga, business partner kita berbelanja di satu dunia, kita juga akan dibayar melalui kad itu. Yang guna kad itu, dia akan dibayar. Tak kira anda berbelanja ataupun keluarkan cash daripada ATM, anda juga dibayar. Itu dividen yang kedua. Dividen yang ketiga adalah dividen rangkaian, di mana Haigo mempunyai e-shopping mall sendiri. Jadi kita dah lancarkan pada 10 Ogos hari itu, setiap pembelian yang ada dalam kita punya mall, shopping mall macam Shopee, TikTok Shop, Lazada dan sebagainya, ataupun Amazon, kalau kita beli di shopping mall Haigo, kita mempunyai PV. Jadi PV itu akan kita dapat bonus. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini dividen data, di mana Haigo akan disenaraikan di bursa saham Nasdaq pada dalam masa 5 tahun. Tapi sekarang Haigo dah masuk tahun yang kedua, jadi ada lagi 3 hingga 3 tahun setengah saja. Jadi kalau kita bekerja bersungguh-sungguh ataupun berniaga bersungguh-sungguh, jadi kita akan dapat juga untuk 1000 Black Diamond yang pertama Haigo, dia akan dibekalkan ataupun dibenarkan untuk beli share saham permulaan saham permulaan ataupun IPO dia yang murah. Lepas itu kalau kita tak dapat beli itu,
syarikat bos janji akan keluarkan 20% daripada keuntungan persenaraian itu untuk dikongsikan kepada semua ahli yang layak saja. Okey, dan pernah dengar tak cleaner Alibaba? Jadi siapa pernah dengar cleaner Alibaba, cerita cleaner Alibaba, boleh type dalam chat 333 kalau pernah dengar. Jadi masa Jack Ma dia kata dia nak listing dia punya Alibaba dekat Nasdaq, semua dia punya pegawai-pegawai tak percaya. Tidak percaya yang dia akan berjaya untuk listingkan dia punya syarikat Alibaba tu. Tetapi dia punya cleaner terdengar bos dia kata dan senarai, jadi cleaner dia beli saham Alibaba itu. Jadi bila disenaraikan itu, cleaner itu sudah jadi multi-millionaire. Yang baru-baru ini SpaceX, pernah dengar tak Elon Musk punya SpaceX? Disenaraikan dia sudah jadi $1 trillion yang terkaya di dunia sekarang. $1 trillion. Bukan billionaire, trillionaire. Jadi dia punya staff 800 orang pun sudah jadi semua multi-millionaire. Ini adalah satu-satunya peluang untuk kita dapatkan saham daripada syarikat ataupun keuntungan penyeraian Nasdaq untuk Hygo ini. Jadi ini adalah bukti pencapaian Hygo dalam masa 2 tahun saja sudah memecahkan semua rekod rangkaian networking ataupun MLM ke apa sekalipun. Dalam 2 tahun saja sudah ada 1.8 juta ahli yang berdaftar dan juga pembelian semula lebih kurang 92% dan kita mempunyai 1,000 orang diamond. Diamond ini berpendapatan setahun berjuta punya pendapatan. Berjuta ke atas. Okey, ada lebih kurang 50 orang black diamond. Black diamond ini berpuluh juta ke atas. Ini semua dalam US dollar, bukan RM. US dollar. Dan ini adalah peluang-peluang keemasan sekarang sebab apa? Syarikat Hygo sudah melepasi masa yang sukar ataupun masa rintangan dia dalam masa 1 hingga 2 tahun. Jadi sekarang dah masuk tahun yang kedua dan ketiga, jadi ini adalah peluang keemasan kita untuk berniaga ataupun berbisnes bersama Hygo ini. Maskot Hygo adalah sang kancil. Sang kancil cerdik tak? Cerdik tak sang kancil? Cuba type dalam chat. Sang kancil cerdik tak? Yes. Sangat cerdik, betul tak? Okey, pernah tengok tak duit kertas ini? Ini adalah Agong pertama Malaysia. Agong pertama Malaysia adalah Tengku Abdul Rahman. Tengku Abdul Rahman. Jadi ini adalah adik dia. Adik dia Tengku Jaril. Tengku Jaril adalah orang pertama di Malaysia yang menggunakan produk GNAKG kita. Dia tengok sebelah kanan atas tu. Dia umur 85 tahun sekarang. 85. Yang atas sebelum dia makan. Yang bawah tu, sebelah kanan bawah tu adalah selepas 35 hari beliau ambil GNAKG. Tengok lebih muda 10 tahun, betul tak? Macam 75 saja. Okey, jadi beliau datang office untuk sign MOU dengan syarikat supaya jangan putus supply produk GNAKG kepada kerabat diraja Tengku. Ini adalah Bapak Mr. Cheng, umur 95 tahun dan juga tak boleh jalan seperti biasa, tapi selepas sebulan saja, sebotol saja GNAKG, sekarang sudah bertenaga dan sudah boleh keluar bersia-sia. Kita ada testimoni, banyak testimoni
Setiap malam ada testimoni yang berlainan. Jadi kita nak tunjuk sikit testimoni yang ini adalah Mr. Wei kita, umur 45. Beliau mencapai pendapatan maksimum di Haigo $100,000 setiap minggu dalam masa 84 hari saja. Tak sampai 3 bulan. Jadi sekarang beliau sudah untung berapa tahu? Sudah untung $10 juta dalam masa 2 tahun. Sudah untung 10 juta US dollar. Berapa ringgit Malaysia? 40 juta ringgit. Okey ke okey? 2 tahun 40 juta ringgit. Cuba type dalam chat. Kalau okey type 6666. Cuba type dalam chat 6666 kalau okey. 2 tahun 40 juta. Ini leader hebat saya. Mr. To daripada Singapura. Uric acid sudah turun. Ni kolesterol pun juga turun. Ni thyroid ya, thyroid. Selepas 3 bulan ambil GNAKG. Tengok adik ni ya, adik ni muka dia ada ruam-ruam merah kan. Ruam-ruam merah ni selepas 1 jam saja dia ambil 1/3 biji saja tau, GNAKG. Walaupun kurang daripada 20 tahun kita tidak mengalahkan untuk ambil GNAKG sebab badan kita dah ada banyak NAD+. Tetapi kalau ada masalah, dia boleh ambil. Dia boleh ambil kalau ada masalah apa-apa. Masalah kesihatan, dia boleh ambil. Ni kita ada banyak testimoni seperti ini. Kita ada banyak. Ini jerawat 1 botol saja. Ini jeragat. Ini leader hebat daripada Sarawak kita. Ini yang dialisis. Ini juga kencing manis dan juga dialisis. Sebulan saja kulit dia sudah jadi cerah dan darah sudah cantik. Ini angka ni tengok nampak beza. Jadi kecantikannya adik sudah ni kakak sudah jadi adik. Macam mana kakak sudah jadi adik? Ni asuh sudah jadi amoy. Ni leader daripada India. Dia makan GNAKG dan juga ginseng. Ini doktor daripada Vietnam. Ada masalah jerawat. Dia dalam masa 3 bulan hingga 6 bulan muka dia sudah nampak cantik balik. Ini bersama Miss Avery kita, 2 star Black Diamond. Ini mata juling 3 bulan sudah jadi normal balik. Ini sama juga mata juling. Ini mata buta. Angka ini sudah berbelanja berjuta-juta remimpi di China untuk mengubati mata dia. Tetapi selepas jumpa GNAKG, dalam masa 20 hari saja, dia sudah boleh buka mata dan masa 2 bulan dia sudah boleh nampak. Ni kakak jadi adik. Jadi kita ada banyak testimoni seperti ini. Ini thyroid. Ni Mr. Chong. Dia ini kanser payudara. Dia sudah kemo semua. Sekarang sudah sihat kembali. Dia ambil ginseng.
Okey, hari itu dia datang ke minggu lepas hari Khamis minggu lepas dia datang ke Ibu Pejabat Haigo di Wisma UOA. Dia ada satu rombongan semua leader China. Dia sudah jadi 3 star diamond. Cik Amalina jumpa dia di HQ. Dia ada sama-sama. Ni abang ni umur 35 saja, ada masalah tenaga batin. Dia selepas ambil GNAKG dan juga kita punya hormon dalam masa 6 bulan sekarang sudah ada morning call. Jadi sudah ada bayangan hidup kembali lah. Dulu tak, dulu kena ada pegangan hidup, sekarang sudah bayangan hidup. Kalau muka macam ni agak-agak berapa kena belanja untuk cantikkan muka ni? Abang ni ambil setahun ambil GNAKG. Ni masalah ni 2 bulan. Asuh kepada Amoy, kita ada banyak asuh kepada Amoy ya. Ni sebelah kanan ke kiri bukan kiri ke kanan. Kanan ke kiri. Yang ini 1 bulan saja, masa 1 bulan yang gemuk menjadi kurus. You tengok kita ada video tapi hari ni kita tak inilah. Kita skip dulu. Kita ada ramai asuh sudah jadi Amoy. Asuh sudah jadi Amoy. Tengok. Yang ini umur 65 tahun. 65 tahun. Yang sebelah kanan itu sudah 7 bulan. Jadi 65 sudah jadi. Ini setahun, selepas setahun sudah jadi umur 18. Okey ke okey? Kalau okey, tap dalam chat 999. Tap dalam chat 999. Ini seorang usahawan wanita yang terkenal dalam industri insurans di China. Beliau tak pernah buat e-commerce semua, tapi selepas ambil GNAKG kita, ini umur dia 60 selepas 7 bulan dan ini selepas setahun. Tengok 60 sudah jadi 20 tahun. Sangat hebat produk GNAKG kita, betul? Bukan untuk sihat saja, untuk jadi muda semula. Ini angka ni ambil hormon saja 45 hari daripada India. Leader daripada India. Jadi kita ada banyak testimoni seperti ni. Ni muka berjerawat, sudah cantik sekarang lepas 3 bulan. Ini kanser hati liver cancer. Tengok. Ni selepas 3 bulan. Ya, aunty ni daripada Vietnam, dia stroke tak boleh jalan. Tapi ni kita tak ada video. Ini sama juga, yang ni aunty ni pun stroke juga, tak boleh jalan, diuruskan oleh menantu dia. Dia kena angkat, naik ke katil. Ini selepas 14 hari ambil GNAKG, dia sudah boleh berjalan. Selepas 14 hari dan selepas sebulan dia sudah boleh naik tangga. Boleh naik turun tangga. Dan juga sudah boleh masak. Sudah boleh masak dan uruskan sendiri Okey.
Okey, adik ni 21 tahun. 21 tahun ini selepas 1 bulan dia punya sebab otak dia dah kecut. Ni dia selepas botol GNAKG dia sudah boleh turun katil selepas sebulan. Okay, kita skip dulu. Okay, ini kalau dipimpin dia sudah boleh jalan. Kalau sudah pimpin dia boleh jalan. Ini selepas 2 bulan 2 bulan dia sudah boleh jalan seperti normal. Tengok hebat tak? 21 tahun atas katil tak boleh jalan. Cuba tap dalam chat kalau hebat. Tap hebat. Jadi kita ada Vietnam punya consultant. Ni leader daripada Vietnam juga. Doktor kata dia kena makan pil hormon untuk masa raja rawat dia untuk seumur hidup. Tidak boleh berhenti. Tetapi selepas ambil GNAKG selama 6 bulan, dia sudah tak makan lagi pil hormon. Sekarang muka dia sangat cantik sekarang. Ini seorang doktor sakit jiwa ataupun sakit mental. Dekat rumah dia semua kaca-kaca kena pecahnya. Pinggan mangkuk semua terbang. Tapi selepas 6 bulan dengan GNAKG, dia sudah jadi doktor balik. Okey, sudah bertugas sebagai doktor balik. Ini billionaire di China yang sangat berjaya dan selalu buat kebajikan dan buat derma kepada masyarakat. Dan beliau ambil masa lebih kurang 5 bulan untuk turunkan berat badan sebanyak 18 kg. Ini adalah isteri dia sama juga ambil masa 5 bulan. Ini bapa dia sama juga 5 botol GNAKG dan ini emak dia juga ambil 5 GNAKG. Tengok satu keluarga mendapat manfaat daripada produk yang hebat ini. Dan ini adalah tim dia yang kanser payudara. Yang atas sudah sihat balik. Angka ini daripada Sungai Petani Kedah. Doktor suruh keluarga dia bawa balik rumah, tunggu masa saja, tak ada harapan lagi. Tapi sebab kerana dia punya menantu sebagai tokey restoran, satu hari nampak dia punya kawan datang makan, dia nampak dia sangat muda, lebih muda 5 hingga 10 tahun. Jadi dia tanya apa dia makan. Jadi dia kata bapa mertua dia sakit sekarang, boleh makan tak? Jadi dia kata nanti dia tanya mak mertua dia. Mak mertua dia kata apa? Dia kata makan pun mati, tak makan pun mati, bagi dia cuba kalau ada rezeki, betul tak? Jadi dia hari pertama saja dia makan, dia sudah boleh buka mata. Hari ke-8 sudah boleh duduk, hari ke-12 sudah boleh turun katil untuk jalan, hari ke-28 sudah boleh timbang cucu. Tengok ini tahun lepas bulan November, Mr. Tu dan Mr. Chu melawat dia di Sungai Petani Kedah. Tengok dia sudah boleh jalan seperti sehat semula. Mr. Tu kata angka sangat terkenal dan popular di Singapura dan Batam. Sebab apa? Sebab tiap-tiap malam masa mula-mula awal tu, Mr. Tu ambil dia sebagai testimoni untuk cerita dalam kita punya presentation. Okey, adik ni dia punya kaki dia lurus saja, tak boleh bengkok. Dia punya tapak kaki tak boleh bengkok, dia lurus saja atas kerusi roda sudah 11 tahun. Umur dia 11 tahun. Tetapi setiap kali mak dia suruh dia berjalan, dia menangis kesakitan. Sangat-sangat sakit setiap kali dia nak cuba berjalan, tapi tak berjaya. Jadi selepas kita punya GNAKG, saya kata tadi kalau kurang daripada 20 tahun,
tidak perlu ambil GNAKG, betul tak? Tapi kalau ada masalah, kita boleh makan. Ini umur 11 tahun saja. You tengok, ini selepas 12 hari saja, dia sudah boleh jalan seperti normal. Dan dia ambil berapa biji? 19 biji saja. 19 biji GNAKG saja. Dia sudah boleh jalan dan selesaikan masalah dia selama 11 tahun. Okey. Jadi kita tengok produk yang sangat hebat dan kita juga mempunyai sistem yang hebat. Sistem yang hebat, sistem kita adalah 9 pangkat, 3 star, 3 diamond dan 3 black diamond. Kita punya sistem 9333, okey? Nombor 1, kita punya satu botol dia $135, 135 satu botol, 100 PV, 100 PV RM600. Okey. Kalau ambil dia satu botol satu akaun, tapi penajaan dia 15% dengan tim bonus 10% saja. Kalau SVIP 5 botol, kita dapat 3 akaun. 1 campur 2, 1 free 2 lah, 3 akaun. 5 botol $675. Kita punya bonus penajaan 40% dan tim bonus 20%. Okey, kalau net adalah 30.6% dan dibayar on the spot. Kita key in saja, kita sudah boleh keluarkan commission segera. Lepas tu commission pasukan adalah setiap hari Selasa pukul 11.59 tutup, hari Rabu pagi 12 suku pagi sudah ada bonus. Tim bonus dia kiraan setiap minggu. Dia punya net dia adalah 15.3. Selepas tolak 15% yuran pentadbiran dan juga 8.5% untuk global pool. Dan semua sistem ini dijalankan auto. Dia tim A dan tim B saja. Tak ada tim C. Semua secara auto. Kita tengok dia punya contoh dia. Kalau kita menaja 2, kita dapat setiap $675 adalah 500 PV. Kita dapat $153. Kalau 2 orang, $306. Pairing yang pertama adalah 200 PV kiri dan 200 PV kanan. Yang pairing pertama. Selepas itu semua adalah 500 kiri, 500 kanan. Dan seterusnya. 500, 1000, 1500, 2000 dan seterusnya. Jadi kalau kita nak dapat balik modal adalah 4 orang. Kita kenakan pada 4 rakan niaga yang betul-betul nak ubah hidup mereka, dan dapat 765. Lepas tu duplikasi. Duplikasi setiap 4 tu kepada 4. Kita bantu dia dapatkan 4 orang. Dia punya orang dia 612 untuk tim bonus. Dan seterusnya duplikasi yang ketiga 2448. Duplikasi yang keempat 9792. Duplikasi yang kelima 39,168. Duplikasi yang keenam 156,672. Duplikasi yang ketujuh 626,688. Duplikasi yang ke-8. Wow, 2.5 juta. Siapa nak 2.5 juta? Type dalam chat. Saya nak, saya nak. Siapa type dia akan dapat. Siapa type dia akan dapat. Jadi untuk berjaya di Highgo sangat-sangat senang saja. 4 langkah saja. Nombor 1, daftar dan guna produk. Dapatkan link daripada kawan-kawan yang perkenalkan anda ke Zoom pada malam ni. Lepas tu kenalkan pada 4 rakan niaga yang betul-betul nak bisnes, nak sihat. Lepas tu bantu mereka dapatkan dia punya 4 orang. Lepas tu kita ada bimbingan online dan offline.
online di Zoom setiap hari Isnin dan Jumaat 9 malam, bahasa Inggeris hari Sabtu 9:30 malam, dan juga kita ada offline di Ibu Pejabat setiap hari Khamis 2 hingga 6 petang. Ada preview dan training. Ini adalah kita punya 3 star. 3 star. Saudara Syafiro kita, income dia 1,000 hingga 2,000 setiap minggu. Kita punya Kak Fatin juga sama 3 star. Income 1,000 hingga 2,000 dolar setiap minggu. Jadi kita ada 1 star Black Diamond, 30,000 hingga 80,000 setiap minggu. Ini kita ada 3 star Black Diamond. Dan kita ada ramai rakan niaga yang sudah dapat tim bonus yang banyak setiap minggu. Kita ada ramai. Kita ni leader daripada Vietnam. 3 bulan saja sudah jadi 3 star diamond. 12,000 dolar setiap minggu. Ini kita punya 1 star black diamond, 31,000. 31,000 seminggu, sebulan 500,000 ringgit Malaysia. Ini adalah 3 star diamond, 10,000 hingga 20,000 setiap minggu, dolar. Ini dividen hak syarikat, keluarkan 20% keuntungan dikongsikan bersama ahli-ahli yang layak. Okey, contribution value ini 590,000. Kalau kita nak tengok berapa pendapatan daripada akaun ini, kita kali dengan 9. Okey, 590,000 kali 9 bersama 5.3 juta. 5.3 juta kalau convert kepada RM adalah 22 juta 852,090 ringgit 71 sen. Ini adalah kerja untuk 22 bulan, 22 bulan. Tapi sekarang sudah 2 tahun, sudah hampir 25 juta dalam masa 2 tahun. Okey ke okey? Kalau 25 juta dalam masa 2 tahun, okey ke okey? Okey, type dalam chat. Okey. Okey, kalau katakan anda sudah ada di sebelah kaki, sudah ada satu power leg, katakan ada 10,000 PV ya. Jadi setiap 5 botol ataupun 500 PV yang kenakan SVIP, package SVIP, referral plus team bonus adalah 937 ringgit. Kalau 10 botol adalah 1,008 dan 50 botol. Kalau minggu itu you ada 50 botol, you dapat 9,370 referral campur team bonus. Kalau sebelah kanan tu, team bonus saja. Rakan niaga anda yang bawa, katakan bawa 50,000, 50 botol, anda dapat 3,120 ringgit. Jadi ini convention tahun lepas di Vietnam. Ini 1 star black diamond. 1 star black diamond 30,000 hingga 50,000 dolar setiap minggu. Kalau 2 star black diamond adalah 50,000 hingga 80,000 dolar setiap minggu. Yang pink color itulah adalah Miss Avery kita, 2 star black diamond, 80,000 dolar setiap minggu. Ini 3 star black diamond adalah 100,000 dolar setiap minggu, 100,000 dolar. Dan sebelah kanan adalah Mr. Wei, 2 tahun dia sudah untung 10 juta US dollar. Yang sebelah dia adalah Yen 13. Yen 13 ini mengapa dipanggil Yen 13? Sebab masa dia join Haigo, poket dia ada 10 ringgit saja, 13 renminbi, 10 ringgit saja. Dan beliau sangat rajin dan menggunakan handphone, tidak keluar rumah
dia menggunakan handphone setiap hari calling dan juga WhatsApp. Saya dengar dia ada 7 buah biji telefon. Jadi dia capai 3 star Black Diamond dalam masa 5 bulan saja. Dalam masa 5 bulan dia sudah jadi 3 star Black Diamond. Sekarang sudah tinggal di Malaysia. Ada 4 orang ni sudah tinggal di Malaysia. Wei Chong, ni Yen 13, ini Mance, ni Rong Rong. Ni Rong Rong adalah wanita pertama 3 star Black Diamond di Haigo. Dan masa beliau join Haigo pun tak ada banyak duit, ada RM1,000 saja. Lepas itu dia seorang waitress, tidak berpelajaran tinggi dan dia mencapai 3 star Black Diamond dalam masa 6 bulan saja. 6 bulan saja. Dan kita menggunakan sistem $600 juta punya sistem untuk mengajar kita punya network untuk capai kejayaan di Haigo ini. Jadi kita sudah ada bukti kejayaan semua. Dan ini adalah satu peluang yang hebat dan kita mempunyai produk yang sangat-sangat ajaib, produk yang boleh bantu ahli keluarga kita, saudara mara kita, dan juga satu peluang untuk menjana pendapatan yang berbilion-bilion. Okey, sekarang satu akaun yang you masuk SVIP tu, satu akaun 16 juta you punya maximum income, satu akaun 16 juta ringgit. Okey, kalau you ada 3 penuh, semua penuh, 1 tahun 50 juta ringgit. Cukup ke cukup? Kalau cukup, tap dalam chat 50 juta. 50 juta ringgit. 50 juta ringgit. Hebat tak? Satu akaun you beli 3,000 saja, you punya potensi pendapatan 50 juta. Apa bisnes you boleh dapat? Mana you boleh dapat peluang macam ini? Memang tak ada. Ini adalah satu-satu yang pertama seumpamanya di dunia. Okey, jangan lepaskan peluang yang hebat ni. Jumpa anda di 3 Star Black Diamond. Sekian, terima kasih. Thank you.